Okey guys, kali ni kita pergi ke Langkawi company trip. Sekarang ni kita ada di dalam bas dekat Lonely Bay. Kita sekarang berada di RMR Peranang. Dia menunjukkan 3:38 pagi guys. Ini yang pertama. Yang kedua nanti kita akan sambung balik guys. Aku tak dapat lagi. Ada di right. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Dulu Z kot. Aku punya grup 16 orang. Mat, kalau tak Z dia jadi 2 angka. 2 huruf. AB, 2A, 2B. Macam mana? Tiga boleh tidur. Lambat. Ini untuk boleh tekan sebelah dinding. Bahu member dulu lah. Aku tak tidur. Aku tidur dia. Waktu dia buka aircon sejuk. Betul sejuk aircon ni. Naik. Cikgu panggil. Lambat. Okey guys. Bye-bye. Kita naik bas. Okey, checkpoint kedua. Kita dekat ada Gurun. Kedah. Orang Kedah. Tak sampai Kedah guys. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Kita cari sarapan pagi dulu guys. Ngantuk tu. Macam mana tadi? Tidur aku dah. Macam makan kacang ah. Kacang. Baru tidur. Kenapa? Ada tidur ayam tu. Tidur ayam ah. Pulang juga tu diam aku. Ya, mari kita pergi tengok. Tak cukup. Lebih ni banyak sangat. Kita tak dengar lagi. Ni awet dorang ni ha. Okay guys, checkpoint ketiga kita dah sampai Kuala Place, iaitu naik ferry pergi ke Langkawi. Okay guys, bas pertama, bas kedua. Nanti kita sambung balik guys. Bob, komen sikit Bob. Apa? Komen. Penat tu. Jauh, pening tu je lah. Oi, kucing lawa putih. Tengok mata sikit. Alah mata dia lawa lah. Ini kita bersidai lagi ke Bob? Sidai lagi, kurang-kurang lagi. Ferry pukul 11.30. 11.30. Sekarang jam baru pukul berapa? Tengok sikit. Usah sikit. Baru pukul 8.20. Oh, banyak lagi masa. Kita sidai. Cerita sikit. Komen. Sakit badan. Amoy. Sakit jiwa. Guys, sakit jiwa guys. Tak dapat nak bantu guys. Pukul 10.30 berkumpul ke JT. Naik ferry.
Kita depan. Buat pis. Ha. Sikit. Ni kamera je. Jalan. Satu 105. Alright. Oh, dekat sini 105. 105. Dah jauh ke? Tapi dapat jemput. Jap. Bang, swab boleh bang, swab. Tambah sikit. Swab lah. Bukan belakang tapi depan. Mana ni bro? Okay guys, kita pun dah sampai dekat Langkawi. Sama juga orang kan.
Okey guys, kita pergi naik bas. Bas nombor 2. Ikut leader guys. Yang salah masuk kelas ya. Okey guys, check in. Topi dapat? Saya Mr. Aiman Wong Topi. Sekejap lagi. Okey, topi. Dan juga kunci guys. Ni kad QR tu. Okey, kita nak balik bilik. Check in, lepas tu mandi nak tidur. Kita sambung balik. Jangan lupa like, comment, share juga subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.